Hai geng, selamat pagi. Macam biasalah pagi ni aku nak pergi tengok bubu baung. Bila dah sampai, kita naik bot dulu sampai ke potnya. Ini pot biasa lah. Pot ni memang kena ikan ni. Jarang-jarang lah tak kena. Paling kurang 3 hari, 2 hari tu memang ada masuk ikan dalam bubu baung ni. Ini kau angkat. Angkat ni kita tengok. Tadi ikan rupa-rupanya ada. Tak, awak. Ho. Ush. Ikan apa tu? Angkat sikit-sikit nampak. Ush. Ikan ubi. Ikan kututu. Dua panggilan dia ni. Ikan ubi tak pun ikan kututu. Macam mana lah dia boleh masuk bubu baung ni? Lalunya bubu baung ni memang khas ikan baung je lah yang masuk ni. Tak sangka pula dia boleh masuk. Rasa-rasanya mungkin sebab ada anak ikan kot masuk dalam tu yang makan umpan dalam tu. Nampak di ikan ubi ni dia masuk lah apa ni dalam bubau tu. Benda-benda kita buka dulu lah bagi keluar ikan tu. Bila dah buka ni, kita bawa keluar dulu botol umpan tu. Botol ni kau letak isi umpan dalam tu, nampak? Umpan pun ayam. Barulah ikan baung tu masuk. Sebabkan bau umpan tu busuk kan. Terus kita bawa keluar pula ikan ubi ni. Besar juga ni. Ini kalau jual ni sekilo 100 ni masa ni. Ikan mahal ni. Apa pun hantar lah geng. Okey lah, cukup lah sampai sini. Kita sambung nanti next video ya. Bye bye. Assalamualaikum. Mantap.